Kita kena membina sesuatu di sebalik dunia pekerjaan di mana kerjaya kita ni kita tak boleh berharapkan 100% sangat sebab bila mana kita dibuang kerja tanpa ada persediaan di mana kita tak ada simpanan, tak ada bina sesuatu, tak ada income, tak ada skill, apa akan jadi pada pendapatan kita, apa akan jadi pada income kita. Macam mana satu hari kita ingat kita tak kena buang, tiba-tiba kena buang? Adakah perkara itu tidak akan berlaku? Benda tu akan berlaku. Kalau kita tidak bersedia langsung, memang akan efek kita punya mental, kita punya pendapatan lah, nak sara bini, nak sara anak. Perkara tu semua orang wajib lah membina sesuatu di di sebalik dunia pekerjaan kita ni. Di mana kita perlu jadi Batman di malam dan siang jadi Bruce Wayne. Macam tu lah konsep dia. Dari awal kita kena bina sesuatu lah, bina skill, bina simpanan, bina income kedua, bina network, bina nama, bina personal branding, bina keberanian, bina disiplin. Sebab bila mana company buang kita ni, kita dah ready, kita dah tak kalut, kita dah tak huru-hara lah kan, sebab backup di belakang kita ni dah ada. Dan masalah orang kita ni, kita tunggu masa sesuai. Sebab apa? Dia tunggu kerja yang ada free time, tunggu gaji besar, tunggu mood datang, tunggu yakin dulu, tunggu ada modal, tunggu hidup dah stabil, baru nak start buat. Tapi realitinya hidup tak bagi tahu yang masalah tu akan main pun. Kita takkan tahu benda tu. Memang dia main random. Kita kena sentiasa bersedia lah. Contohnya macam kes COVID sebaru ni, benda tu bagi pengejaran di mana kita kena selalu bersedia. Dan banyak ke income, sumber income tu kena banyak. Kena ada create sekurangnya minimum 2 lah. Dan paling hebat pun 3. Itu minimum dah. Dan company punya style ni dia boleh berubah. Bos management semua ni boleh tukar. Dan bila mana kita dah tak relevan, dia buang sebab kita dah tak mencapai KPI mereka, macam kehendak mereka tu, kita dah tak ada nilai. Sebab tu kalau kita punya skill tak outdated, memang ada aim kita dulu lah untuk buang kan. Contohnya ramai baru sedang dah kerja bertahun tapi dia tak minum apa selain penat. Tu yang sakit sebab penat kerja bukan masalah. Masalahnya penat tapi tidak berkembang. Itu yang berat tu. Dah penat bekerja tapi tak ada berkembang. Takkan tak rasa benda tu. Overtime memang dapat duit. Duit memang dapat. Tapi sikit tak berkembang. Itu yang kena fikir. Sebab apa bila mana kita bergantung sangat kepada overtime, apa akan jadi? Memang masalah. Bila dah tak bagi benda tu, kalut. Rezeki tak ada. Tak boleh nak jual dekat luar. Hamba harap kau OT. Masa penat. Benda tu akan makan diri lah satu hari nanti. Bila kita tak membina sesuatu pada awal. Contoh apa rutin yang orang-orang kita buat. Pergi kerja, balik kerja, tidur. Ulang setiap hari. Setahun berlalu, dua tahun berlalu, tak bertindak langsung. Sebab dia pun tunggu moment. Sebenarnya kita tak perlu tunggu pun. Okay? Kalau kita tak buat sesuatu, income kita masih satu, skill masih sama, peluang masih nipis, saving pun nipis, keyakinan bergantung pada payslip. Kalau payslip tak ada, habis melingkup. Lelaki yang bijak bukan tunggu krisis baru nak berubah. Dia guna bekerja sebagai tapak sahaja. Kerja bagi gaji, dia bagi modal, dia bagi funding untuk kita punya side income. Okay? Contohlah kita boleh guna gaji dia sebagai untuk leverage, kita bayar AI, kita bayar tapak, kita bayar buat sewa kedai, kita bayar pekerja. Kalau itu function yang gaji banyak sebenarnya, kita boleh leveragekan duit tu. Yang mana tak bersedia, tak nampak benda ni, bahayalah. Dan sebenarnya jangan pandang kerja ni sebagai penjara. Gunakan tempat kerja sekarang ni sebagai tempat kumpul peluru. Okey? Peluru untuk belajar, peluru untuk simpan duit, peluru untuk kumpul tu, beli tool. Walaupun hutang kan, tapi kita beli tool. Peluru untuk test bisnes kecil, peluru untuk bina skill yang selepas balik kerja kan kita kena siapkan peluru tu sebab bila satu hari nanti kerja tu hilang, kita tak jatuh terus. Okey, masih ada
tiang-tiang yang lain. Okay, pilar-pilar. Kalau kau masih ada sesuatu, mungkin belum kerja, mungkin belum bebas, mungkin belum boleh resign, tapi sekurangnya kita dah ada arah lah. Dan lelaki yang ada arah ni, walaupun jatuh, dia boleh bangun balik tanpa bantuan orang lain. Sesungguhnya Allah ada, okay? Dia akan bagi kita jalan. Yang bahaya ialah lelaki yang tak bina apa-apa langsung. Bila kerja ada, dia rasa selamat. Bila kerja hilang, dia rasa dunia ni dah tamat. Tu masalah dia. Sebab tu lelaki perlu membina sebelum dibuang kerja, okey? Bina sesuatu. Bukan sebab paranoid, bukan sebab tak bersyukur. Bukan sebab nak lawan company. Tak ada masalah nak lawan company pun. Mereka lebih gegesi. Tapi sebab lelaki ada tanggungjawab untuk jaga diri, untuk jaga isteri, untuk jaga keluarga, untuk jaga anak. Dan untuk kita menyerahkan masa depan kita terhadap company, satu batus tak sepatutnya lah. Kerja boleh jadi sumber rezeki, tapi jangan jadikan kerja ni sebagai satu-satunya nyawa. Okay, jangan jadikan macam tu. Bila kita dibuang, kita kalut. So, cuba bina sesuatu, walaupun kecil, walaupun perlahan, walaupun lambat. Lepas balik kerja tu, tolonglah buat sesuatu. 30 minit pun, 5 minit pun jadilah. Walaupun orang tak nampak lagi, sebab satu hari nanti, benda yang kecil yang kita bina dia diam ni, mungkin selamatkan kita. Bukan bila kau dibuang kerja, baru rasa kalut. Jadi kuat sebelum dibuang kerja. So, yang mana berminat nak buat konten, nak belajar tambah skill nak buat konten, boleh tekan link di bio ataupun link di bawah ni sebagai tapak permulaan untuk menyebarkan pengalaman pengalaman kerja tu, dan start kumpul audience, dan kemudian bina sesuatu. Okay, bina je apa-apa. Bina lah servis ke, servis repair elektrik ke, mesin basuh ke. Masing-masing ada skill, saya yakin macam tu. Gunakan tu skill sekarang sebagai tapak. Kalau rasa skill sekarang tak boleh nak jual, fikir lagi lebih. Cuba fikir lebih mendalam. Apa yang kita buat hari ni membantu tak untuk masa depan.